Selamat datang saudara-saudari. Kita sedang belajar mengenai dosa kita diampunkan. Bila kita diselamatkan oleh Tuhan, dosa kita diampunkan. So, Alkitab mengatakan dalam Mazmur 103 ayat 3. 103 ayat 3 berkata, Tuhan mengampunkan segala dosa aku, dan Tuhan menyembuhkan segala penyakit aku. Hanya Tuhan boleh buat, dan Tuhan mahu melakukannya untuk aku. Kerana bila kita mendeklarasikan ayat Tuhan, adakah ayat Tuhan itu betul? Kalau kita berkata ayat itu betul dan kita mengucapkan Tuhan mengampunkan segala dosa aku, Tuhan menyembuhkan segala penyakit aku, adakah ini benar? Kalau kamu percaya kepada Tuhan yang benar, ini menjadi benar kerana ayat Tuhan adalah berita baik. Dan dalam Matius babak 1 ayat 21 berkata, Maria, iaitu ibu Yesus, Maria akan melahirkan seorang anak lelaki. Anak itu harus engkau namakan Yesus. Malaikat memberitahu Maria bahawa dia harus menamakan anak itu Yesus namanya. Kerana dia, iaitu Yesus, akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka. So, kita tahu hanya Tuhan boleh mengampunkan dosa. Kita tidak boleh mengampunkan dosa kita sendiri ataupun dosa orang lain. Hanya Tuhan boleh. Oleh itu Tuhan berkata, kepada penyelamatan Yesus Kristus, kerana Yesus Kristus akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka. Dalam Ibrani, ada juga dalam Yesaya 43 ayat 25. Sungguh baiknya ayat ini. Namun aku ini Allah yang mengampunkan dosa kamu, dan aku berbuat demikian kerana begitulah sifat aku. Sifat Tuhan adalah dia suka mengampunkan dosa manusia. Bila kita bertaubat, Tuhan mengampunkan dosa kita. Dan dia berkata, aku tidak akan mengingatkan dosa kamu. Selepas kamu bertaubat dan kamu panggil Tuhan mengampunkan dosa kamu, Tuhan mengampunkannya. Dan dia berkata, saya tidak akan mengingatkan dosa kamu. So, sangat belas kasihan Tuhan kepada kita. Dalam Ibrani babak 10 ayat 17. Ibrani babak 10 ayat 17 berkata, dia juga berkata, aku akan melupakan segala dosa dan kejahatan mereka. Manusia biasa berkata, saya boleh ampunkan kamu, iaitu manusia yang lain. Tetapi mereka berkata dalam hati, saya tidak akan lupakan apa yang kamu buat. Tetapi apa Tuhan buat? Tuhan berkata, aku akan melupakan segala dosa dan kejahatan kamu.
Bila Tuhan mengampunkan kita, kita sebagai satu kertas putih. Tidak ada lagi celah-celah dosa. Tuhan tidak mengingatkan kita. Tuhan tidak akan mengingatkan kita, ini kamu buat salah, ini kamu buat salah. Dia sudah berkata, aku akan melupakan segala dosa dan kejahatan kamu. Bila kamu bertaubat, ini akan Tuhan pasti buat. Ya? Dan dalam Mazmur 103 ayat 12. Tadi ayat 3. Sekarang ayat 12. Ayat 12 berkata, sejauh timur dari barat, sejauh itulah dibuangnya dosa kita. Ya? So kita ingat bahawa apa yang Tuhan kata itu betul. Ya, apa Tuhan kata itu benar. Ya, ada lagu yang memimpin kita masuk dalam menyembah Tuhan. Ya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tepi laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. So kita tahu ramai yang mencipta lagu-lagu ini, ayatnya datang daripada Alkitab. Tadi yang kita mendengarnya, sejauh timur dari barat. Ini datang dalam Mazmur 103. Ya, dan ayatnya dalam ayat 12. Sejauh timur dari barat, sejauh itulah juga dibuangnya dosa kita. Ya, mau kamu mengikut ya penyelamatan Yesus Kristus yang boleh menebus dosa kita. Ya, sekian, terima kasih. Shalom.